Mungkin ada di kalangan kita yang pernah bertanya soalan. Kalau Allah Azza wa Jalla boleh menjadikan Nabi sampai ke Baitul Maqdis dalam sekelip mata, kalaulah Allah Ta'ala boleh menjadikan Nabi sampai daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha dalam sekelip mata, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan Nabi itu berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah sekelip mata je? Peristiwa hijrah, peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum daripada hijrah itu hampir pasti. Hampir pasti. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi Nabi naik burak? Kan Isra dan Mi'raj ada burak. Burak yang Nabi kata apa? Utitu bil burak wa huwa dabatun fawqal himar wa dunal baghal. Kan? Aku didatangi dengan burak, satu binatang yang merangkak, yang saiznya besar lagi pada kaldai, kecil lagi daripada bagal. Bagal ni kacuk kuda dengan kaldai lah. Nabi kata saiz dia tu besar lagi pada kaldai, kecil sikit daripada bagal. Yada'u hafirahu muntaha tarfih. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata langkah burak ni muntaha tarfih, sejauh matanya memandang. Tuan-tuan boleh bayang, sejauh mata memandang dia melangkah. Maksudnya burak ni laju. Kenapa dalam peristiwa hijrah Nabi tak naik burak? Kenapa dalam Isra dan Mi'raj Nabi naik burak? Di antara hikmahnya ialah kerana peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj dia adalah satu keistimewaan untuk Nabi. Dia adalah satu keistimewaan untuk Rasul. Allah Azza wa Jalla jemput Nabi setelah berlakunya satu tahun yang dipanggil sebagai tahun Amul Huzun. Amul Huzun ni tahun duka cita. Pada tahun itu Abu Talib meninggal. Pada tahun itu Khadijah meninggal. Maka ulama-ulama sirah kata, tahun ni tahun yang begitu beban untuk Nabi SAW sebagai seorang manusia. Walaupun ada juga yang kata, mana boleh kata tahun tu tahun duka cita. Nabi mana ada macam tu. Nabi tak meratap. Kita kata bukan. Tahun tu betul-betul Allah Ta'ala uji Nabi. Kerana kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat sirah, waktu Nabi pergi ke Taif umpamanya, memang ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW duka cita. Hadis Aisyah umpamanya dalam Sahih Bukhari juga, ketika mana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah tanya Nabi, mana hari yang paling dahsyat daripada hari Uhud? Nabi kata hari Aqabah. Hari Nabi kembali daripada Taif. Nabi kata apa? Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku beredar dalam keadaan aku sugul, aku susah hati, aku serabut. Falam astafiq illa biqarnis sa'alib. Aku tak sedar ke mana aku pergi sehingga aku sampai di Qarnus Sa'alib. Nabi beredar daripada Taif, Nabi melangkah tak tahu ke mana. Menunjukkan Nabi SAW duka cita. Maka tahun tu dipanggil sebagai tahun duka cita. Maka Allah Ta'ala berikan Nabi SAW Isra dan Mi'raj bukan untuk kita tiru. Kita tak disuruh untuk Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, kalau hari ni Pak Imam kata, tuan-tuan, saya nak declare hari ni semalam saya pergi Isra dan Mi'raj, saya sampai ke Sidratul Muntaha. Kita kata, Pak Imam, makan ubat terlebih ke makan ubat tak hancur? Nampak gaya macam 3 kali Jumaat nak padam dah ni. Kita tak disuruh untuk tiru. Kita disuruh untuk beriman. Kita disuruh untuk percaya. Berbeza dengan hijrah. Hijrah, kita disuruh untuk tiru. Bukan semestinya pindah. Kan dalam hadis Nabi SAW kata apa? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Penghijrah yang sebenar ialah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Hijrah dituntut. Kalau para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, Ummu Salamah hijrah, Abu Salamah hijrah, Mus'ab bin Umair hijrah.
Para sahabat disuruh untuk berhijrah pada zaman itu. Kita disuruh untuk berhijrah. Tapi bukan tinggalkan kampung kita. Tapi meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi burak. Itu hikmahnya. Mungkin itu hikmahnya. Kalau Nabi naik burak, sahabat-sahabat lain tak dapat burak. Nanti orang kata, Nabi senang-senang dia je naik. Kita tak payahlah pergi. Kita bukan ada burak. Beruk pun tak ada. Jadi ini di antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi.